Jadi bila balas sikit minta cerai dah aku. Dah mau cerai dah aku. Masalah kalau perempuan gini. Nah, jangan bawa tabiat keras kepala. Nah, masalah suami kita kalah dah kita. Kalah dah suami dah. Tapi kita dengan Allah Taala lepas dah. Kita dalam kubur lagi, dalam neraka lagi. Nah, hebat benda ingat kita. Nah, ni kena ingat hidup kita ni bukan selama-lama. Kalau mana ni kita mati. Nah, kalau kita mati suami kita tak halal, perbuatan kita minta talak gitu. Kecil minta talak. Nah, kita tegur dah kita tegur dia. Awak tak boleh buat gini, kenapa? Mana bebas-bebas gini kena, jangan bebas sangat. Awak ada isteri orang. Oh, saya semua dah betul, awak semua betul. Susah kita. Nah, awak dah diangkat suara gitu tinggi ke suami dak dengar ustaz ngajar tu masuk neraka. Dah orang seorang masuk syurga. Dak pening boleh bini gitu. Tu. Pening kau. Nah, dan awak kan ni kalau jawab itu. Mula kan saya. Jawab kan ni? Babai. Tu rata-rata siang pula dia. Tengok anak-anak apa semua. Nak cerai boleh. Jangan ingat kita hebat. Jangan ingat bila laki kita cerai, beribu orang anak kita kena molek menjanda seumur hidup. Kita tak tahu destiny kita. Benda akan berlaku. Jangan cakap besar. Jangan ingat ada orang nak ke kita. Orang nak pun tak ada keberkatan pasal hidup mu lawan suami. Janji dengan neraka dah. Nak berkat mana dengan laki baru? Mu ahli neraka dah. Mu ingat mu kahwin laki baru tu, dosa dengan laki lama apa? Dah. Ke apa? Dah apa? Faham? Tapi orang lelaki jangan mudah ikut dia. Dia nak cerai, jangan layak pasal dia mabuk gila babi, tak tahu bela. Dia tak fikir anak-anak. Kita jangan layak, sabar ya, sabar. Jangan cakap ngucap. Ngucap apa ngucap? Ngucap. Dia lawang tu. Pasal dia kiri kanan, atu persik macam-macam dia. Kita kalau guna kejantanan kita, sepak terajang, dah siang dia. Dia bodoh dah. Kita pergi sepak dia pula.